Okey, kata satelit mempunyai tenaga keupayaan graviti. Apakah maksud tenaga keupayaan graviti? Ni untuk satelit. Ni jaga-jaga sikit kan. Dia jadi formula dia macam ni. Tenaga keupayaan graviti maksud tenaga yang diperoleh oleh objek disebabkan oleh kedudukannya di pusat bumi. Ini betul. Ini cara umum je. Ini cara umum Okey, kita tengok cara kira. Formula dia lain. Tak, bukan MGH kan. Okey, tengok ni. Penat tengok kira ni kan. Okey, Raja menunjukkan sebuah satelit jisim M mengorbit dia bagi H, ketinggian. Ni H dia lah, ketinggian dia kan dari permukaan bumi. Satelit mempunyai tenaga keupayaan graviti. Apakah maksud? Dia jawab tadi dah. Hitungkan tenaga keupayaan graviti ni. Kamu tengok formula dia. Formula dia ada U ni. Ni kamu silap. Ada negatif lagi. U negatif GMM per R. Pakai formula ni. Jadi G apa? 6 poin ni ada. M ada jisim bumi. M kecil jisim asad. Jasad 300. R apa? Jarak dia pergi. Ni. Ini tambah dengan di jari ni. Dia daripada pusat ni. R ini tambah dengan ketinggian. Tambah. Jadi kita gantikan. Nampak tak? 6.67 ni G. Ini M. Ini M kecil. Ini adalah R jari tambah dengan ketinggian. Nampak tak? Nampak tak ni? Jadi kira kita dapat berapa? Okey, ni. Ini dapat nilai dia Boleh Ini tenaga keupayaan graviti Okey, boleh kan Ni contohlah kiraan dia lah. Boleh pergantian jawapan. Okeylah, ada lagi soalan ni. Okey ni. Dia kata jika satelit tersebut mengelilingi bumi. Okey, dia kata jika satelit tersebut mengelilingi bumi dalam 24 jam, tentukan jejari orbit satelit yang baru. Okey tengok sini. Jadi kata kita pakai formula ni. M. Kamu tak larat dah ni kau Buat nombor dia besar 4 pi. Ni ganti sini. Ni hukum Kepler Hukum Kepler Jom gantikan sini cikgu Okey ni. Ini T tadi. T satelit baru. 4 pi ni apa ni kita panggil apa? Ini kita panggil apa nama tu? Ini panggil apa? Ini panggil constant. Constant R. Ni R dia lah nak cari jejari baru kan. Jejari orbit R ni. Ni hukum Kepler ketiga. Faham? Ni hukum Kepler ketiga. Tu kamu dapat jawapan tu. Boleh ke ni? Sorry lah kau bagi kamu pening. Okey kalau ada tempo, ada jejari, kita pakai hukum Kepler ketiga. Boleh?